Sebut wishlist, mana tahu ada. Aku nak editor, fotografer, cameraman, sponsor, semua. Kalau boleh. Northgard. Northgard. Match day. So hari ni kita nak tengok JDT lawan The Real Warriors ke The Red Warriors. Confused kan? Sebab sekarang Kelantan The Red Warriors, Kelantan The Real Warriors sebenarnya dah jadi. Kan? Sebenarnya tak ingat. Tapi nanti saya search, saya letakkan sini. Okey, jom. Kita dah lambat dah ni sebenarnya. Layan kita tau. Dia ambil yang cun-cun je. Gol. 1 gol. Minit ke 10-11 macam gitu. Ikut kata pengulas, nampak macam Kelantan ada sesuatu Maafkan saya tak make up Sebab dia game petang. So petang tu nanti kan maghrib kan. So senang terus maghrib terus. Tak payah buka-buka make up. Bit windy here. Not bit. It's quite hard on the wind. Hari ni special sikit. So saya nak tinggalkan a whole bag dekat dia buka guys, dia suruh saya masuk. Saya cakap tadi saya nak tinggalkan bag ni sebab ada banyak barang saya nak bagi. Nak bagi siapa? Nanti kita tengok. Hopefully it's safe. Should be safe. I've put a ribbon around it. Should be safe. Ayolah. No. Let me out. No. Michael, balik. Saya tak payah check Yeah. Power bank saya dah tinggalkan dekat customer service. Perfume tak ada, makeup tak ada, IC, phone, dompet. Okay. Boleh kak? Boleh. Tak ada. Power bank saya tinggalkan kat customer service. Okay, terima kasih. Woo. Let's go watch the game. Awalnya tukar orang. Minit 29. Oh, okay. Maybe he doesn't want to play the game. Sorry, ada orang tak? Tak ada boleh. Tak, sorry. Okay. Whoopsie daisy. Alright. Got our seat. Let's enjoy the match. Oh. Tak ada orang. Halo abang-abang cameraman. Allah, let's go. Angkat bola. Ayolah Wak Jai. Ayo, Allahu Akbar kabira. Dalam situasi perebutan bola ni, Jairuddin tak berapa arif. Allahu Akbar. Allah. Ni biar je.
panjat tomato. Oh, dia try. Oh, wah. Dia punya aerial duel. Dia kata no. Yo, oh, menang siot. Oh. VAR. Ada tangan ke tadi? Si Oscar Ribas tunjuk tangan. Dia tengah tanya bilik VAR. Tengok dia berborak sorang-sorang atas padang. Wah, bergelak ketawa Jairo dengan Nacho Mendes. Borak apa entah. Oh? Okey. Kata striker dia dah ready. Masalahnya lawan dia ialah Corbin Ong. Wow, ni menang. Hebat. Let's go. Oi, salah kangkang dia bagi. Aduh. Oh. Masih belum berakhir. Oh. Wah. Cedera. Aduh, hamstring sia-sia. Lah, Masya Allah. Dia hamstring sorang-sorang kat situ. Apa hal tu? Siku ke hamstring? Oh, siku ke hamstring? Oh, siku. Minum air dulu. Sana minum air dulu. Munus borak dengan ref dulu. Minta apa? Handball dia kata. Mana ada? Handball. Mana ada? Masih lagi mendapatkan rawatan. Terlalu awal setengah padang terlalu awal. Ya Allah Akbar, jatuh sendiri. Aduh. Macam tu je dia. Perjumpaan itu daripada tadi nombor 5 ni rajin kena lutut. Jairo cari mana bola. Vamos! Ya! Wafik. Ya. Oi, Wafik. Jatuh. Masya Allah. Dah penat dah si albino ni. What was that? There's a wrist? Baiklah. Baik. Dia buat skill. Tomato. Dalam. Ya. Weh, dia ni betul tak ada lag lah hari ni. Baca bismillah lah. Lain kali. Ya Allah. Ya Allah. Sana dah ya Allah bang. Siapa. Ya Allah, game tu tak berjalan. Memang. Bertabahlah dia kata. Ya Allah, tengok kesian betul kena mandi bunga lah. Aduh. Tiba-tiba habis. Aduh. Wah, mantap lah dia pasang audio untuk iklan. Sebelum ni dia senyap je. Dia ada play ads dekat TV tapi bisu tak ada bunyi. Tapi sekarang ada bunyi. Mantap.
Sorry saya pakai filter sebab tak backup. Anyway, untuk first half saya tak boleh nak komen betul-betul macam biasa pasal tidak adil untuk komen sesuatu yang kita hanya tengok maybe 20 or I don't know, tak sampai 20 minutes kot. Saya masuk minit ke 37 macam tu. Jadi saya tak boleh komen sangat, tapi nampak of course JDT is dominant. Cumanya TRW is doing their best. Nombor 5 tu memang memberi masalah pada kita sebab halangan yang besar lah. Tembok of Kelantan, tembok of Wakaf Cik Ye. Anyway, ya ada beberapa benda lah pasal JDT. Contohnya masih lagi belum faham sesama sendiri. Mungkin tu perlu diperbaiki kalau dalam masa yang senggang ni kan. Lepas ada perlawanan ni mungkin mereka ada masa untuk rehat dan kemudian recharge balik. Maybe do some team building ke supaya diorang faham sesama sendiri. Because lots of main baru kan, diorang mungkin belum faham lagi falsafah, belum faham lagi teman sepasukan punya habit kan, kehebatan, skill dia, pengalaman masing-masing macam tu. So saya harap bila perlawanan yang seterusnya mungkin tahun depan lah, sebab ini pun dah nak dekat 20 hari bulan tinggal berapa hari je lagi untuk 2025. So berharap tahun depan insyaAllah it's better, it's gelled and it's ready to go. Pemain pun dah keluar. Pemain pun dah keluar daripada tunnel. Nampaknya perlawanan akan bakal bermula. Let's go. Saya makan rutin dari penjaga garisan. Syok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, we're about to start. Just waiting for the whistle. Tu dia. Let's go. Begitu low sekali. Oh, gila Corbin Ong. Takut sih. Oi, ya Allah, apakah yang sedang dilakukan? Aduh. Oh, banyak hilang bola nampaknya. JDT. Fuh. Bye. Yeah. That's safe. Oh, tutup. Weh. Seram juga ya. Kamu tak seram macam ni. Weh. Ayolah. Hey. Oi, dia main otek-otek kat situ. Oi, dah go.
spirit nampaknya. Masih mencuba. Habibi. Oi, aduh mak, member ni tadi. Wah, ini liability ni. Oh, oi. Ya Allah. Dompak di dagu. Ale. Ya, ale. Straight, Wajai. Come on lah, Wajai. Ya Allah. Wajai kenapa? Habis marah. Kau kenapa marah member sendiri? Apa lagi Teto pun masuk dengan rambut ala-ala opa dia. Galgo. Terlepas! Ya Allah! Salah! Member pun tak faham apa Hidalgo nak buat. Astaghfirullahalazim. Zara Sa'ad, let's go. Pada. Yes. That's why he was a captain, youth captain of Perak. Naik, relax sekejap. Relax sekejap. Oi nak. Azmi, dia mendapat semangat baru. Ale. Macam tu Corbin Ong. Gila lo. Wow. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Kena apit siul. Damn. Itu ni nampak pula. Tu 2-3 tersungkur. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama dengan ref seorang. Ini memang goalkeeper diorang ni memang ni lah apa, aim sebelah sana. Dia mengharapkan bocor daripada long ball. Oops. Wow. Boleh tahan. Hui. Tak ada member tak ada. Allah. We are rooting for you. Puja, what is this behavior? Jago our cherry bomb. Cherry bomb bombastic. Dia nak tukar player. Pasukan berbagai di nombor 91 Syami Safar. Syami. Putaran pasukan juga dari Takzim menggunakan pemain pakai di nombor 30. Oh my god, it is you. Wow. Pasukan pemain pakai di nombor 47 Eger Akhirnya. It is you. Wow. Masya Allah. Offside. Let's go Cap. I want you to do the biggest comeback you have, Syahmi. Astaghfirullahalazim. Member tak faham sama sendiri Apakah? Itulah daripada view dekat sini nampak macam gol. Sebab tu banyak kali saya cakap gol ke tak tu. Tunggu je. Ya Allah, dia sakit. Tukarlah kesian dari tadi dia. Tukarlah, kesian Dari tadi dia terbaring.
jadi baling ke? Kita nak main dah. Tak nak main. Jadi dia lari-larian dah Suara! Oi! Kira tak? Weh, kira weh. Satu. Weh. Weh, dah 2 kali macam gini. Masya Allah. Weh. Azam Aziz. Oh, Azam Aziz ada. Dia mendapat keyakinan daripada 1 gol tersebut. Lama ni Kelantan. Ayo kejar. Lagi 3 gol je. Cik. Aduh. Ada satu keanehan Voice of Street tidak menyanyi, tidak bersorak mahupun bergerak. Mereka duduk. Selalunya dia orang berdiri. Apa yang mereka cuba sampaikan di sini? Setiap tindak tanduk mereka ada sesuatu yang mereka ingin sampaikan. Orang memang best. Asyhadu an la ilaha illallah. Let's game on. Tak nampak? Okey, dia nyanyi balik semula betul lah. Untuk maghrib betul. Pukul 7 dia duduk. Jadilah juara. Dia lepas. Dia try lagi, Allah. It was never ending, weh. Bahaya, weh. Ya Allah. Ya Allah. Weh. Sumari bawa solo sih. Lepas tu baru referee pun dengki sih dengan Sumari. Tadi dia tak nampak. Ini dah Sumari dah dekat dengan tiang gol dah. Dia pergi tiup whistle. Sampan dah masuk. Sampan dah masuk. Tak ingat sampan ni apa. Stretcher. Lepas tu boleh bangun. Oi. Dah masuk dah sampannya. Boleh gini. Okey. Minit lagi 8 minit. Allah. Tiga matahari. Wow, penuh lawan. Hai. Minit tambahan berapa banyak ni? Aku rasa 3 ke 4 minit. Tak mungkin dia bagi 5-6 minit. Betul lah dia bagi 5 minit ah. Oi, Allah, depan mata. Begitu dekat sekali. Main lampu. Lama tak main lampu. Kami tetap sedia bersatu demi Tuhan. Alah, tak sporting lah. Angkatlah pun. Minit-minit terakhir ni boleh main langsung. Oi, ditumbuk keluar. Habis. Bagus Kak, terima kasih.
saya nak bagi penghargaan sikit lah. Tak banyak lah. Tak adalah bersono. Tapi saya memang berhajat nak bagi benda-benda ni pada diorang sejak saya tengok YouTube diorang. Saya rasa macam boleh bantu lah. Saya rasa lah. Semoga diorang suka lah barang ni. Ada dalam ni. Nanti kita tengok sama-sama. Ini untuk CEO. Apa Sila buka ya. Saya nak anda buka di sini. Ini untuk mana boleh cakap? Mana ada orang cakap saya nak bagi hadiah. Ini untuk lawa. Mexico man. You boleh lose made in my made in Thailand. Aku dia nak beli mic dia bagi mic aku. Aku nak mic. Kau kena beli. Aku bagi. Ini level entry je. Thank you bro. Ini appreciation lah. Gajah tu tak ada mana. Sabar. Weh, siul je. Ada mana tu? Tidak. Boleh faham skor lagi. Sama sih. Weh. Terima kasih banyak-banyak atas hadiah ni. Walaupun saya tak ada hantu, tapi tak apa, insyaAllah lampu yang Novi bagi ni insyaAllah akan jadi satu benda yang berguna. Amin. Mana tahu boleh menerangi masa depan je. InsyaAllah. Thank you. Okay, bajet dah cukup. Tak payah nak beli mic. Boleh pakai buat beli. Tapi ni level entry je tau. Kalau korang rasa macam okey lah aku perlukan yang lagi hebat lagi lah, boleh lah ada survey-survey. Dia punya pun ada, geram lah aku. Kau sedia ke nak sponsor ke? Ni aku Bodoh lah kau ni. Dia terus buat wishlist tau. Dia nak cameraman Okay. seorang. Macam gitu Kejol je. Sebut wishlist, mana tahu ada. aku nak editor, fotografer, cameraman, sponsor, semua. Kalau boleh Dengar tu. Habis dia Dengar tu. Kan pop terus. Okey, aku letak wishlist korang ni. Kau lah ada orang sudi ke nak volunteer. Mungkin dia minat budak-budak ke kan. Minat ni okey aku letak lah. Tapi ni sebenarnya macam aku dah lama niat nak bagi. Sebab aku kan tengok YouTube korang dah lama. Itulah. Baik. Rizal Rosli awak punya next. Apa dia? Bagi lagi wishlist aku yang Aku letak kat sini. Terima kasih banyak. Okey. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi like, comment, share, subscribe. Moga kita berjumpa lagi.